Okay, good morning. Hari ni kita nak mulakan hari kedua kita. Untuk hari ni belum lagi pertandingan. So hari ni kita akan jalan dulu ke apa tempat sejuk tu nama dia? Apa nama dia? Ke tempat sejuk tu lah. Nanti aku tulis kalau apa kita pergi mana hari ni? Kundasang Kundasang. Okay, dia orang dah siap. Ya Allah, semalam aku pegang dah tu ada dengar bunyi. Okey lah, jom. Aku drive sebab ni kereta yang naik van tu dia tak ada drive, ada orang drive. So aku tak dapat nak rakam banyak sangat. Okay, hari ni kita ke Kundasang dan malam ni barulah persediaan untuk ke pertandingan. Okay, hari ni pagi ni kita ke Jambatan Tamparuli. Okay. Jom. Kita tengok hari ni hari Jumaat, so orang tak ramai. Jadi memang betul lah keputusan kita orang untuk pergi jalan dulu sebelum berhempah pulas untuk inovasi kan. Okay. Itu tour guide kita. Tim. Jom. Jom. Naik je lah. Amboi. Kak Haji nak nyanyi. Joget sekali Kak Haji. Biar resonant sikit. Untuk jangan hujan kan. Ya Allah, goyang. Ya Allah, ada goyang. Goyang lah nak naik. Tengok kaki aku. Kesana kemari. Akak sampai sini kan? Sikit dia sampai atas dah. Sikit lagi kat sini je. Ya Allah, lagi berapa tapak je Kak? Dulu pergi sampai situ je. Hari ni sampai sini. Okay, tengok back flip lah. Background. Ya Allah, sini sampai sini. Goyang ah. Tengok bawah ada yang dia punya. Ada perancangan wilayah ni. Kak Ji memang tau. Kak Ji memang tau, sampai situ je. Oh, sana tempat parking juga. Maksudnya kita boleh naik daripada sana juga. Dia okey, dia tak goyang sangat sebenarnya. Amboi kan Oli? Ambil akan bawa sini. Tapi dia memang goyang. Salahkan orang berat pula. Kak Ji tak pergi Inilah pemandangan dekat Jambatan Tamparuli digoyang-goyang je lah gitu. Okey lah. Okey, dah sampai kat hujung. Kenapa? Ada apa? Oh, ada persembahan ni kat bawah. Lapan tu patut tak bergerak. Yang kenapa? Cem pula jalan. Malaysia ni je. Kat sini ada persembahan Lepas tu ada tabung untuk donation. Okay, ada jualan juga. Okay, so they need to have having donation box. Oke, jadi sebagai perkenalan, kami di sini adalah sukarelawan daripada Persatuan Seni Budaya Tuaran ataupun dikenali sebagai Pesta. Dan di sini kami tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk melihat persembahan di sini maupun menaiki Jambatan Tamparuli tiada sebarang bayaran. Tapi di sini kami ada menyediakan kotak donation di bagian situ bagi tujuan untuk maintenance bagi Jambatan Tamparuli dan juga untuk memberi sokongan lagi kepada anak-anak muda yang ada di sini supaya kami semua meneruskan bermain alat musik tradisi elang. Oke, jadi sebagai tanda terima kasih kami kepada kamu karena Badon.
Alat musik yang di tengah ini saya percaya kalau di Semenanjung dipanggil dengan nama yang berlainan seperti jalempong ataupun gamelan, tapi kalau di Sabah kami panggil dengan nama kulintangan. Dan juga alat musik yang terakhir ini yang paling unik sebab kami hanya menggunakan selipar saja untuk menghasilkan bunyi. Nama dia juga unik sebab sama seperti seekor burung, yaitu bangau. Jadi lagu Jambatan Terbaru Don't try this at home. suku kaum dusun. Kalau kamu mau ikut menari, jangan malu-malu, boleh jangan menari, oke? Jadi tanpa membuang masa, terimalah lagu Jambatan Terbaru. Yeah. Okay, thank you. Persembahan ringkas daripada kami. Sekarang adalah masa free kamu untuk mencoba alat musik di sini ataupun mengambil gambar di sini pun dipersilakan. Cuba ketuk. Kenapa ada stop? Cak lempong. Okey, video satu. Mana depan? Come on. Kata Raja Melewar kena pandai. Yang lain mana itu? Musiknya apa ni? Okey. Kuat je. Awak dapat. Masih sikit. Oh, boleh. Jangan korek sambut pegang. Sama je kot dia kan. Wah, so. Jadi Alan nak buat persembahan untuk orang Sabah. Korang. Tu ketukan. Tiupan. Main video. Buat melodi tu guna sekarang je. Dari mana? Oh, Kak Mary boleh pakai untuk malam kalau ni ada majlis-majlis yang kena pakai baju. Lepas tu pakai baju yang asli aku pakai. Menang. Katanya ni jambatan ni dah baru. Dulu tak macam ni. Kan? Jadi kita di Pekan Nabalu. Kita boleh nampak Gunung Kinabalu sepatutnya dari sini, tapi sebab hari ni ada awan tebal, jadi tak nampak lah ke puncak dia. Tu. Okey, sekarang ni kita berada dekat tempat yang boleh tengok Gunung Kinabalu lah daripada jarak ni. Ada kat ujung sana tadi. Tapi sebab ada awan, jadi aku nak ambil gambar pun tak apa nampak. So kita tunjuklah apa yang ada kat sini. Ada jualan-jualan macam biasa, kedai-kedai kat sini. Dan ada juga jual souvenir.
Kita berada di Pekan Nabalu Okay, aku sebenarnya driver lah, macam korang tahu kan, aku driver kat sini. So, tempat yang kita pergi ni memang untuk tengok Gunung Kinabalu lah daripada jauh. Memang cantik lah kalau ada. Tapi sayangnya hari ni, macam aku cakap tadi, ada awan, jadi tak dapat tengok puncak dia. Walau bagaimanapun, kat sini yang banyak lah kedai-kedai, macam kau tengok kedai-kedai dia, kau tengok tu lah. Macam pasar-pasar biasa, macam kat kamera dan semua kan. Jadi aku pun tak nak keluar sangat, aku lepak dalam je. Dan aku ikut je diorang malas nak jalan. Jadi aku terpaksa lah bawa kereta ni setiap kali kedai mana diorang nak pergi. Kebetulan hari ni hari Jumaat, tak ramai orang, jadi senang lah nak pusing-pusing, tak jam. Dan cuma yang menarik kat sini, diorang kata memang kena cari dia punya goreng pisang. Sebab goreng pisang dia, kat sini harga dia RM7. Bukan, RM2 dapat 7 lah. Boleh kata murah kan. Kalau biasa kat sana RM2.5 dapat kita kan. Okay, pisang dia kau tengok goreng pisang dia. Nampak? Nampak macam biasa kecil-kecil ni, tapi kau makan sedap weh. Lembut. Memang sedap. Mana kamera? So ni Kak Haji beli. Aku tukang makan, tukang rasa. Memang sedap lah. Kira tak sama kot dengan macam kat rumah tu. Ke sebab kita makan kat sini kan. Okay, kalau korang datang sini, korang kena apa nama tempat ni? Pekan Nabalu ni kau kena test lah goreng pisang dia. Memang manis pun manis. Comel pun comel. Sedap lah. Memang sedap. Kak Noli tak jumpa buat tampui dia Buat tempoi ke? Penat orang tu Noli tu. Dia budak tau. Baik. Tongking tadi besar tak? Tunjuk sikit. Tongking tunjuk. Tongking. Besar tak besar tongking dia. Tengok sikit, tengok saiz sikit. Saya beli pisang goreng dia. Mantap kak. Tongking ayam besar mana ni, aku tak tahu lah tongking dia besar. Habis. Sabar jangan. Besar gila tongking Orang dia. potong dah sebelah. Okay, kita sampai dekat Desa Dairy Farm. We need to pay around RM10 for dewasa. And Dewasa satu. below 10 lah for kanak-kanak. Kita kena bayar kat sini sebelum kita masuk dalam. 8. Kalau tak boleh masuk dalam. Okay. Okay, aku kena tinggalkan dia orang kat sini. Sebab aku bawa kereta kan. Aku kena jalan kaki jauh lah. Dia orang dah turun dah. Aku yang kena jalan kaki ni. Macam mana ni? Tunggu pakcik ni sekejap ni memang tempat untuk drop je. Kalau kau berhenti, beratur panjang lah kereta kat belakang tu. Okay, get ready for park. Okay, aku dah jalan jauh sikit. Daripada sini dah bau bau lembu. Dia senyum kat aku pula. Okay, dia orang kat sana. Ma. Buat apa? Berapa kau buka? Orang kata lalu sini untuk turun bawah. Oh, okey. Ni apa? Oh, ni kalau nak tengok daripada atas. Ni kalau nak tengok dari bawah. Jom kita turun. Lembu sana. Jom. Apa batu ni ada kat tengah aku tak faham. Dilarang memanjat. Apa batu ni?
Oh, lembu dia cantik bang. Surat kan di mana surat? Mana? Di bawah kalau surat. Di bawah mana? Yang tadi kita masuk sini. Mana dah budak-budak aku? Oh, boleh belikan makanan Susu RM2, gelas RM2. Kak Midah Kak Midah Kak Haji dengan tu tengah beratur nak beli susu. Ambil susu. Kak Haji dengan Kak Mary. Kak Ros pun ada kat situ tengah beli aiskrim. Kak Ros beli aiskrim. Mana ni? Beli susu. Bukan nanti dapat susu ke? Oh, bagi susu. Okey. Nama dia Ana. Nama dia Cornelia. Mana ni? Dah kena sembelih ke? Lisa. Ada nama Cuba panggil dia Ana. Ana Tina. Lisa. Siapa tu? Nama dia siapa? Cornelio. Kita panggil nama dia dengar tak? Hai Neto. Tak dengar pun. Woi, betul-betul lapar lah dia. Waktu makan dia tengah hari. Baik kau Susu pun dia bagi dalam botol. Susu botol tu RM2. Rumput tu RM2. Kesian dia. Dia makan. Boleh dia nak makan tu. Masing-masing dah bawa susu. Boy. Ni kehausan ni. Lapar makan tengah hari mah. Laju gila makan. Bagi susu. Miau. Bagi. Nyonyok sendiri ke apa? Tuang susu dia. Oh pandai. Depan sikit man. Woi, betul-betul hisap dia. Mabuk ke tonggang dia ni. Tonggang dia ni. Lah kenapa celah-celahnya kesiannya. Celah-celah kat sini. Angkat atas sikit. Nak minum. Bel. Dia tak tahu siapa yang bagi tau sebab dia mata dia tertutup. Nanti dia tak ingat kau punya ni. Kau punya kebaikan cewa. Sebenarnya kalau kau tengok kat sini kan, daripada rumput yang bertaburan kat luar-luar tu kan, kita bagi dia makan dan dia boleh hasilkan susu. Jadi konsep dia sama macam kelestarian juga kan, macam yang aku beli ulat tu kan, dia makan sisa makanan, dia bagi kita baja. Itulah. Sebenarnya bela lembu ni bagus, betul tak? Ni bapak ni memang tak geti-geti nak kenyang ke apa? Ni yang batu boleh dia. Carry over 25 km by Asian Glacier. Okay, maksudnya dulu ada glacier dia bawa daripada Gunung Kinabalu ke sini. Batu ni sampai ke sini 25 kilo Okay. Lepas tu baca dah sendiri. Okay, ini batu besar gedabak ni kat sini. Betul aku tanya benda batu ni tadi kan. Kat sana ada detector. Dah macam timbul baling. Sana sikit air. Tak boleh. Ada pokok ni tak sensor. Depan budak perempuan tu dekat batu boleh tak? Nak bagi bunga kat orang. Nah terimalah bunga dia saya. Tapi tak boleh cabut lah. Sewa je. Cabut habis. Smart gila bunga dia. Bunga apa nama dia? 12.5. Bunga 1000. Okey. Macam-macam lah. Seorang kat raya, seorang kat tempat duduk. Sila patuhi panduan di bawah. Keselamatan. Okey, boleh duduk. Jangan buat benda lain. Duduk boleh. Mari sini. Jangan banyak sendiri. Padahal kat rumah banyak je. Kat sini jakun dia.
Okey, kat sini dia tak berapa sejuk. Tapi dia sejuk lah. Ada sejuk tapi tak berapa sejuk. Dia macam dekat kamera tapi dia panas sikit. Kan. Okey lah datang sini. Untuk bayaran budak-budak tadi tengok berapa? Cikgu apa 10 Kak, budak berapa bayar tadi? Bos-bos 5 BP ni 5 tiket budak. Tak tahu. Tak tahu lah nanti. Okay, kita pergi kat kau ban pula. Dia ada 3 ban tadi kalau kita tengok. Dia punya macam apa? Tempat dia kan. Real ban aku sini. Larat ke dia nak menghadap hidung-hidung masing-masing ni. Isai kau? Awak siapa? Who are you? Tu bahasa apa ni? Serasa yang aku tahu lah. Ke bahasa Sabah bah? Bapak sejuknya, ya Allah, bestnya. Selesa macam kat Cameron, cuma dia panas sikit je. Okey, kat sini tempat betul-betul lah Biasanya dia dah ada punya tempat betul dia kan. Dia nak pegang susu semua kan. Weh, tengok tu susu dia. Kau tengok. Weh, besar susu dia ni, banyak ni. Oh, ni memang untuk susu betul lah kak. Tengok. Oh. memang dibela-belakan. Memang lembu susu. Habis tu kalau bukan reticulum omasum abomasum. Ini adalah bahagian dalam lembu. Lembu ni dia ada perut. Ni macam tak silap aku 4 kan perut dia kan. Satu lagi kat mulut. Masuk kat reticulum omasum ni semua perut dia. Kalau kita sembelih dia kadang-kadang kita ada nampak yang ada warna daun tu kan. Yang ini dia punya usus je lah. Kau belajar lah. Aku ni cuma baca je. Okay, ni nampaknya lembu-lembu kat sini. Ni real life tau. Ni memang lembu-lembu yang dibawa untuk susu. Kau tengok bapak besar tu. Oi, bapak ni memang aku tahu susu dia je besar. Oi, gila ni memang untuk susu Maksudnya dia dieksploitasi untuk mendapatkan susu. Tadi dia orang kata kita akan dapat susu kan, susu cuma kan. So dia sama ada kita ambil susu yang dalam kotak tu, ataupun yang kedua kita ambil susu, kita tadah cawan dekat susu tu. Yang ketiga kita hisap je susu daripada lembu tu. Tak adalah saja je. Aku tak tahu tapi rasanya dalam kotak lah. Nanti kita tengok. Okey, aku kena menapak untuk balik kereta. Aduh. Itulah dah sendiri kan. Beginilah hidup seorang pemandu pelancong. Okey, kita makan kat sini. Untuk makan tengah hari. Petang ni kita akan masak. So malam tengah hari kita makan sini lah. Okey. Mary beli apa? Oh, tu nasinya Ni Okey, kuih ni free. Boleh ambil beberapa kau nak. Air kosong pun free sebab dekat sini dia cuma ada jual air apa kat kopi Air Saigon. Kopi Saigon je. Jadi kalau tak nak makan, tak nak minum kopi Saigon, kau kena ambil air. Tapi air dia free lah, air kosong dia. Ini salai rusa. Ini nasi apa tadi nama? Dinopot. Dan bekas ni. Tapi aku makan sini sikit lah, nak bagi rasa nasi putih. Ya, air kosong lah. Sebab daripada tadi dia dah makan skim kan. Okey, jom. Kuih free, telur tu ada order, ada set dia tu. Alright, makan tu. Apa rasa rusa? Sedap. Sedap tu macam mana? Sedap macam rasa daging. Boleh lah. Tak payahlah kat media sebagai buntu. Ada orang akan bagi lembu minum juga. Tempat kita kalau apa mungkin ni. Merah tu memang. Ya, si ayam pun sedap. Ayam dia.
Okay, ni rusa pistachio. Salah. Lembut. Semua nak pistachio. Ayam kurang. Okay, dia orang kata dia orang nak masak hari ni. Ya. Tapi jangan beli banyak. Salad Thousand Island lah, nasi ayam lah. RM1 tak kan? Jadi dah ni. Beras ada beras. Sebab sayur fresh. Bukan fresh sendiri kat paket itu. Geng-geng masak petang. Okay, ni adalah geng-geng beli makanan masakan orang basah tapi dia orang semua tak nak masak. Yang masak nanti Kak Ros. Kak Ros memang perform lah. Dia boleh masuk rancangan masak-masak berpasangan dengan lelaki dia. Mana Kak Ros hilang? Rancangan reality. Fidin. Selalu percaya dan yakinkan